dan perbelanjaan yang ditetapkan, serta kita ingin mencari penyelesaian yang berkesan lah. Dan sebab itu kami memerlukan kerjasama daripada semua lah untuk membantu JPI. So rakan-rakan sekalian, geran pendidikan adalah amanah lah. Dana yang diperolehi perlu digunakan secara berhemah dengan hasil yang jelas dan berimpak. Malangnya hasil pemantauan mendapati masih ada projek yang gagal memenuhi KPI dan mencatatkan perbelanjaan yang rendah. Saya faham cabaran untuk kita memperolehi untuk kita melakukan ataupun menyediakan proposal itu adalah satu cabaran. Apabila kita telah berjaya memperolehi proposal tersebut pun satu cabaran juga kerana kita kena memenuhi KPI yang kita janjikan dan juga kita kena habiskan perbelanjaan yang telah kita plan untuk ada lah. Dan saya tahu mungkin ada masalah kekangan yang utama adalah mungkin pada pandangan pendidik kerana saya pun seorang pendidik juga, adalah dari segi birokrasi dan juga kita selalu mengatakan bahawa pihak bendahari, pihak RMC lambat untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa yang perlu kita ingat adalah kita kena rancang awal supaya pembelian-pembelian peralatan dapat dilakukan, dan sekiranya ada kita janjikan untuk menghasilkan jurnal atau menghasilkan paper dan sebagainya, pastikan semuanya telah dilakukan lebih awal kerana proses penerimaan ataupun sesuatu paper untuk diterbitkan pun mengambil masa. So disebabkan itulah kita ingin dengar daripada rakan-rakan pendidik sekalian apakah cabaran yang dihadapi supaya pihak JPI dapat membantulah. Dan talimat ini apa objektif kita pada pagi ini? Pertama adalah untuk memberi panduan teknikal berkaitan pengurusan dan pelaporan geran agar selaras dengan garis panduan RMC dan juga agensi pembiaya. Okay, saya ingin memaklumkan semasa kita memohon geran, perkara ini juga KPT maklumlah apabila kita menyediakan proposal, selalunya kita akan menjanjikan bulan bintang lah. Kerana kita berharap lebih banyak KPI yang kita letak, insya-Allah akan lebih berjaya sesuatu proposal itu. Tetapi perkara itu tidak berlaku sebenarnya. Dan apabila kita menjanjikan sesuatu yang kita tak boleh capai, dan apabila kita memperolehi grant tersebut, disebabkan itulah kita tidak dapat memenuhi perkara-perkara yang kita janjilah. Yang ini untuk ingatan bersamalah ya. Yang kedua, objektifnya adalah untuk mengenal pasti cabaran pelaksanaan projek dan untuk kita merangka pelan tindakan pemulihan. So jadi sesi pagi ini diharap dapat menjadi platform untuk kita berbincang secara terbuka dan juga membina, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh para pendidik dan seterusnya merangka strategi pemulihan serta pelan tindakan yang bersesuaian agar projek-projek ini dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. UiTM menekankan pencapaian pendidikan yang dapat diterbitkan, diterjemah kepada inovasi dan memberi impak kepada komuniti serta industri. Itu yang paling pentinglah. Maka saya ingin mohonlah agar semua pendidik dapat bertindak secara proaktif, berbincang secara terbuka dan kita dapat menyelesaikan isu berkaitan projek ini dengan secepat mungkin. Jangan tunggu sehingga sangat akhir untuk kita menyelesaikan isu ini kerana masa dan sumber adalah terhad. Kejayaan projek pendidikan ini bukan hanya tanggungjawab pendidik saja, individu, tetapi juga adalah tanggungjawab kolektif kita sebagai warga pendidik UiTM. Yang paling penting apa yang kita lakukan, dia akan membawa nama UiTM. Sekiranya kita tidak berjaya contohnya memenuhi KPI-KPI ini, nama UiTM juga yang akan terpalit dan hasil nanti kepada pendidik-pendidik barulah yang ingin memohon geran-geran nasional nanti ya. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada RMC dan juga warga JPI kerana kalau kita lihat dari segi baki perbelanjaan geran pencapaian 2025 dalam menghabiskan geran dalam waktu yang ditetapkan adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lepaslah. Ini adalah kerana pemantauan yang lebih efektif daripada RMC dan juga daripada fakulti dan juga daripada rakan-rakan kita yang berada di cawangan dan juga RMU, RMC yang berada di Shah Alam dan juga di cawangan.
Jadi kita sangat berharap dengan perbincangan ini nanti insya-Allah kita akan cuba cari jalan penyelesaian supaya nanti apabila kita membentangkan kepada KPT, kita akan menunjukkan satu rekod pencapaian yang sangat baik. Itu yang kita kendaki, dan apabila kita melakukan tersebut, insya-Allah KPT akan lebih percaya kepada kita dan akan meneruskan pemberian geran kepada UiTM lah, ya. Itu yang sangat saya harapkan, ya. Dan terima kasih semua sekali lagi di atas kehadiran, dan saya berharap agar kita dapat berbincang secara terbuka sekali lagi supaya kita dapat menyelesaikan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan taklimat dan perbincangan bersama pemegang geran pendidikan bagi tahun 2023 yang masih belum memenuhi KPI dan juga masih belum menghabiskan perbelanjaan yang telah diperuntukkan kepada geran tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Nur Razak Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Jabatan Pendidikan dan Inovasi, di atas kata-kata yang sangat bermakna beserta dorongan dan sokongan yang tidak berbelah bahagi lagi. Pihak RMC berharap para penyelidik kita lebih bersemangat untuk sama-sama memenuhi objektif usaha kita ini. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan mendengar taklimat daripada Yang Berusaha Dr. Muhammad Syafiq Azmi, Ketua Unit Pemantauan RMC. Dengan itu, saya menjemput Dr. Muhammad Syafiq untuk memulakan sesi beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi kepada Prof Azhar, Prof Azura, pengurusan RMC dan rakan-rakan penyelidik sekalian. Saya ingin pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Prof Azhar atas ucapan perasmian serta dorongan lah, kata-kata nasihat dan dorongan untuk kita semua untuk sama-sama memacu penyelidikan di UiTM. So saya Muhammad Syafiq Azmi adalah Ketua Unit Pemantauan untuk di RMC. Pada pagi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami Unit Pemantauan di RMC untuk taklimat dan perbincangan bersama pemegang geran penyelidikan bagi tahun 2023 yang masih belum memenuhi indeks prestasi dan perbelanjaan. So pada pagi ni taklimat kita adalah ada dua objektif. Satu ialah untuk memberi panduan teknikal berkaitan pengurusan dan pelaporan geran agar selaras dengan garis panduan RMI dan agensi pembiaya. Yang keduanya adalah untuk kita sama-sama berkongsi cabaran dalam pengurusan dan pelaksanaan projek di PTJ dan di cawangan masing-masing. So saya rasa ada setengah maklumat ini yang telah diketahui sedia maklum oleh pihak pengurusan di PTJ dan di cawangan masing-masing. Cuma mungkin penyelidik mempunyai sedikit limitasi dari segi akses atau pencapaian pada zaman ini. Oleh itu saya harap pagi ini kita sama-sama untuk buat refreshing lah. Okay, sebelum kita mulakan pada taklimat yang lebih detail dan teknikal, sebenarnya untuk maklumat para penyelidik sekalian, kita mempunyai pelbagai garis panduan untuk pengurusan geran penyelidikan. Kita ada garis panduan contohnya FRJS, kita ada garis panduan untuk geran penyelidikan MAIRA, dan KPT juga mempunyai garis panduan untuk tadbir urus dana pendidikan, serta kita juga sebenarnya perbelanjaan, pengurusan, pencapaian adalah berdasarkan proposal yang telah diluluskan oleh pembiaya lah. Okay. Dan selain itu pihak Kerajaan Malaysia juga kita ada the Malaysian Code of Responsible Conduct in Research MCRCR, dan di peringkat UiTM kita telah mempunyai kod nilai dan etika warga yang mana seksyen 78 tu kita ada urusan pendidikan
mengikut perkeliling Naib Chancellor lah bilangan 5 tahun 2019. Dan semua orang kata di garis panduan ini boleh dimuat turun atau dicapai di laman web RMC UiTM. So tuan-tuan boleh pergi di tab muka depan, ada guideline, dari situ pelbagai guideline ataupun tata kelola panduan yang boleh dicapai oleh kita semua. So saya sekali lagi ingin mengalu-alukan para penyelidik untuk get familiar yourself with laman web RMC, supaya sebab kat situ kita mempunyai pelbagai maklumat lah, termasuk directory staff dan juga panduan ataupun tabik urus untuk setiap satu grant. Untuk makluman penyelidik kenapa proses pemantauan ini diperlukan. So macam Prof Azhar kata, cabaran yang pertama kita hadapi untuk penyelidikan ni adalah first kita nak menulis proposal lah. Proposal pun kita kena buat revision dan sebagainya, dan selepas itu alhamdulillah rezeki dapat dan kita dah daftarkan projek itu. Dan lepas kita daftarkan projek itu, of course kita perlu mencapai dan mengotakan janji-janji yang kita sudah bagilah. So sebagai pembayar, pencapaian KPI ini sangat penting. Oleh itu proses pemantauan ini adalah untuk memastikan status projek pendidikan yang berjaya dan berpotensi dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. So ini adalah penting untuk UiTM. Contohnya tuan-tuan mungkin ada sudah menerima dan berjaya mendapat projek FRJS fundamental, dan selepas ini mungkin hasil dapatan tu boleh dikembangkan kepada PRGS ataupun geran-geran lain seperti MOSTI, TED dan sebagainya untuk kajian yang lebih mendalam dan berunsurkan komersial lah. Selepas itu sebagai pembiaya ataupun penaja, mereka juga nakkan maklumat-maklumat ini. So kita di pihak RMC perlu mengumpulkan pelaporan tuan-tuan dan perempuan untuk menganalisa impak pendidikan dan juga untuk merancang strategik dan pelaporan pihak berkepentingan. Contohnya jumlah perbelanjaan, kalau katakan sesuatu, bila kita dah bagi keluarkan satu jumlah kos untuk bajet, untuk dalaman, sudah tentu pihak bendari, pihak pengurusan UiTM sendiri nak tahu peratusan penggunaan. Jadinya kalau kita mula-mula kita mohon, kita kata kita nak katakan 5 juta, tapi lepas 3 tahun kita tak boleh habiskan duit tu. Jadinya sudah tentu ini boleh menunjukkan yang kita tidak produktif lah secara kasarnya lah, walaupun kita mungkin mempunyai pelbagai cabaran yang boleh dibuat sebagai justifikasi, tetapi on paper tu kita tak dapat menunjukkan proses pencapaian penggunaan yang baik. Selain itu kita juga nak pastikan projek pendidikan yang dilaksanakan ni seperti yang dirancang dan mencapai objektif dan hasil pendidikan seperti GRA, penerbitan, copyright dan sebagainya lah. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, pada hari ini kita bukan hanya fokus kepada geran KPT, tapi kita buka kepada semua geran, jenis geran, dan kebanyakan jenis geran selalunya macam geran dalaman dan sebagainya adalah berdurasi 2 tahun ataupun 24 bulan. So di sini saya nak tunjukkan salah satu schematic diagram lah, tunjuk aktiviti pendidikan, perolehan dan tuntutan keuangan untuk 24 bulan bagi projek 2 tahun. Selalunya FRJS ada 2 tahun dan dalaman pun 2 tahun lah. Melainkan ada certain projek yang diberi 3 tahun dan ke atas. So selalunya untuk projek yang berdurasi 2 tahun ini, kita galakkan ataupun kita memastikan penyelidik untuk membuat lantikan bakat ataupun GRA, bukan RA. Jangan keliru, penyelidik saya rasa pihak pengurusan sudah maklum tentang perbezaan ni, tapi ada setengah penyelidik yang masih keliru antara GRA dan RA. RA ni adalah lantikan sementara, dia tak semestinya pelajar pasca siswaza. Tetapi GRA ni, bila kita cakap GRA ni, Graduate Research Assistant, means the student kena berdaftar sebagai pelajar pasca siswaza di UiTM dan berdaftar di RMC lah sebagai GRA untuk geran-geran yang tuan-tuan dan perempuan lah. So kita mestikan anda untuk mendapatkan pelantikan bakat GRA ni pada 6 bulan pertama.
Okey, dan sepanjang 2 tahun durasi projek ni terdapat 4 laporan kemajuan berkala, yang mana 3 itu ada laporan berkala setiap 6 bulan, dan laporan keempat yang terakhir itu merupakan pelaporan terakhir lah. Dan untuk geran-geran yang membolehkan para penyelidik memohon ataupun membeli aset ataupun perolehan, dicadangkan kalau boleh untuk projek yang 2 tahun ni tak melebihi 18 bulan lah tempoh. Okay, so kalau boleh secepat yang mungkin, sebab saya rasa kalau penyelidik sudah memasukkan aset itu dalam proposal dan diluluskan, saya rasa memang perlunya membeli pada aset itu secara lebih awal lah. Okay. Dan untuk sebarang pembelian dan sebagainya, persyaratan tempatan LO tu kalau boleh sebelum 21 bulan. Okay. Maksudnya 3 bulan sebelum tarikh tamat geran. So saya harap para penyelidik dapat cakna tentang gancat ataupun timeline ni, sebab kebanyakannya masa kita akan terima permohonan para penyidik untuk menggunakan duit selepas geran selepas tamat geran, kerana perancangan itulah kadang-kadang saya faham ada masalah, kadang-kadang ada cabaran-cabaran teknikal dan sebagainya, tetapi kebanyakan masa ada penyidik-penyidik yang sebenarnya tak cakna langsung, dan ada yang tak sedar yang sebenarnya tarikh tamat geran mereka tu bila. Jadi saya sekali lagi nak mengingatkan para penyidik sekalian, mohonlah buka di Airmis akaun anda masing-masing. Okey, buka pada tab you research tu, dan tengok geran-geran anda yang ada tu sebagai penyidik utama ataupun ketua projek, dan tengok bila tarikh tamat. Okey, mulai sekarang saya harap sangat anda membuka tu semua supaya jangan ada isu lagi hal-hal berkenaan dengan saya terlupa, saya terlalu sibuk dengan kerja hakiki ataupun ingin mencapai KPI geran sampai saya terlupa geran saya ni nak habis pada minggu depan. Tetapi saya nak guna duit ni untuk ni. So kita RMC cuba untuk membantu, tetapi kita juga tertakluk kepada tata kelola yang telah disediakan oleh pihak penaja. So saya berharap sangat kita semua bersama-sama lah bekerjasama dalam ini. Alright. Itu secara kasar untuk 2 bulan, untuk 2 tahun projek. Tetapi sebenarnya kalau di sini saya nak tunjuk lebih detail lah apakah KPI ataupun performance index yang kita pantau dalam satu projek lah, termasuk aspek kewangan. So first sekali kita akan tengok berdasarkan carta perbatuan yang dirancang ataupun yang telah diluluskan oleh pembiaya. Dan kedua adalah prestasi perbelanjaan kewangan. Ini memang obvious lah. Selalunya untuk 2 tahun kan kita ada 4 sukuan reporting lah setiap 6 bulan macam saya cakap tadi. So tahun pertama untuk 2 tahun projek, tahun pertama untuk 6 bulan pertama sepatutnya perbelanjaan lebih kurang dalam 25%. Okay, untuk 6 bulan kedua untuk tahun pertama 50%, dan pada tahun kedua untuk 6 bulan yang seterusnya 75%, dan untuk pelaporan akhir ataupun pelaporan yang keempat tu kita expect prestasi perbelanjaan kewangan kalau boleh 100%. Manakala untuk projek yang 3 tahun kita boleh bagikan beberapa stages lah. So ada 6 kitaran, yang mana setiap satu tu mengambil masa 6 bulan lah. Untuk tahun pertama kita expect at the end 30%, dan tahun kedua 70%, dan tahun ketiga kita nak pastikan anda semua telah menggunakan 100% perbelanjaan. Okey. Selain itu, KPI ataupun output lain seperti penerbitan, bakat, harta intelek, hasil pengkomersialan dan juga data penyelidikan juga perlu diberikan ataupun dilaporkan. Cuma bilangan numerical tu adalah berdasarkan garis panduan pembiaya geran yang tersebut lah. Contohnya kalau macam kebanyakan yang kita dalaman dan FRGS, kadang-kadang KPI-nya adalah penerbitan, 2 penerbitan berindeks. Jadinya kita kena ikut, kena hasilkan 2 indeks penerbitan. Dan jika anda telah berjanji lebih daripada itu, contohnya ada saya jumpa projek FRGS 2 tahun tapi telah berjanji 5 indeks penerbitan. Tu. So anda kena kotakan janji itu.
Sebab itu nanti bila di masa hadapan, bila anda mahu mohon grant dan sebagainya, anda perlu memikirkanlah tentang sustainability lah, okay? Dan orang kata tu realistically untuk pencapaian KPI ni. So bakat, jika kita akan sentuh lebih detail bakat JRA dan sebagainya, harta intelek ni untuk seterusnya memang tak wajib, tetapi ada grant macam PRJS dan sebagainya memang wajib, jadinya anda perlu capai juga. Dan bila kita sebut pasal harta intelek ni kan, dia akan melibatkan keuangan lah, proses keuangan, pembayaran yuran dan sebagainya. Jadinya ini perlu dilakukan secepat yang mungkin pada tahun kedua atau tahun ketiga sebelum tarikh tamat. Dr. Syafiq, maaf mencelah, kita ada terima komen audio tak berapa jelas. Ya ke? Sekejap lagi kita nak cuba tengok setting. Okay. Sekejap ya Doktor. Okay, maaf tuan-tuan. Jelas je, tapi kena tinggikan sikit volume tu. Syafiq cakap jelas je. So rasanya sini kot. Itulah, I dengar clear je. Tak, kita kena tinggikan volume tu lah kot. I dengar clear je Syafiq. Oh jelas je, ya Prof. Okey. Kamera Doktor nak ini tu yang Susah. So saya boleh restart. Okey. Alright, terima kasih Prof dan rakan-rakan atas maklum balas. So kita continue. Okey, bila kita bercakap tentang pemantauan prestasi projek dan kewangan ni, kita di pihak RMC telah telah mengenal pastilah ada 6 jenis status projek semasa kita buat siamakan dan pemantauan di peringkat kami di RMC. So ada 6 status. Satu adalah progress well, 2 on schedule, 3 behind schedule, 4 is a need closer monitoring, 5 recommended to terminate, dan 6 of course end of project tamat. Dan ini berdasarkan prestasi fizikal dan kewangan projek yang mana ia adalah selari dengan ketentu dasar JPT bertarikh 31 Julai 2023. Yang ini adalah rubrik dia. Yang mana kalau baik tu maksudnya pencapaian melebihi prestasi minimum untuk kesemua kriteria. Contohnya kalau projek 2 tahun, pada tahun yang pertama tu mungkin dia dah lantik JRA. Dan lepas itu perbelanjaan mungkin lebih daripada 30% contoh dia, ataupun 50%. Dan sudah mempunyai penerbitan, itu mungkin memang kita cakap itu sangat memuaskan lah. And then kalau yang kurang memuaskan pula, mungkin pada tahun yang pertama masih lagi tiada lantikan bakat contohnya, tetapi projek telah berjalan dan rekod penggunaan kewangan sudah ada. So kita bercakap itu kurang memuaskan lah. Bermasalah pula bila tidak mencapai prestasi minimum ke semua kriteria, macam tidak bergerak lah langsung. Ini memang kita khawatir lah. Dan kalau bila selalunya projek-projek yang bermasalah ini kadang-kadang bila dah masuk second year ataupun third year, selalunya memang sangat sukar untuk kita selamatkan jika kita tidak dapat kerjasama lah daripada pihak penyelidik itu sendiri serta pengurusan di PTJ masing-masing. Sebab itu kita di unit pemantauan sekarang ini akan cubalah lebih lebih kerap mengadakan sesi perbincangan untuk projek-projek yang dikenal pastilah bermasalah. Mungkin ada cabaran-cabaran tertentu dan kami cuba untuk kenal pasti dan tolonglah mana yang patut. Dan ada juga projek-projek yang akan boleh disarankan ditamatkan. Ini adalah sebenarnya untuk makluman tuan-tuan adalah kuasa veto TNCPI. So semasa kami membentangkan pelaporan akhir FRGS pada tahun lepas di pihak KPT, memang KPT kata memang Datuk kita punya Prof TNCPI memang ada kuasa untuk menamatkan mana-mana projek sakit. Oleh itu saya sarankan pada rakan-rakan penyelidik dan pengurusan di PTJ untuk sama-sama bekerjasama. So untuk unit pemantauan bukan misi kami untuk membuat sebarang tindakan penalti. Kalau boleh kami nak dorong untuk projek itu selesai dengan jayanya, sebab ini adalah nama baik UiTM.
Dan untuk projek tamat, of course sebab anda sudah berjaya mencapai semua KPI yang telah ditetapkan. So ini adalah kriteria-kriteria yang lebih detail lah secara teknikal, yang mana pencapaian untuk baik, pencapaian melebihi prestasi minimum untuk kesemua kriteria berikut. Carta perbatuan, telah mendahului carta perbatuan, kewangan juga telah menunjukkan perbelanjaan peratusan yang lebih tinggi daripada minimum, telah mempunyai bakat, dan penerbitan juga telah dicapai separuh. Kalau sudah promis 2, mungkin 1 sudah dicapai. Memuaskan, mendahului perbatuan, carta perbatuan, keuangan juga melebihi peratusan yang telah disarankan, telah mencapai bakat. Mungkin lepas tahun untuk tahun pertama tu memang anda bertuah, anda telah membuat lantikan JRA itu sudah cukup 12 bulan. Itu sudah mencapai lah KPI minimum lantikan JRA. Dan penerbitan juga mungkin sudah mencapai 1 ataupun 2. Kurang memuaskan bila projek anda mungkin belum mencapai carta perbatuan yang telah dijanjikan, ataupun sebenarnya sudah capai tetapi keuangan ataupun bakat masih tidak lagi dapat dicapai, peratusan perbelanjaan masih rendah ataupun tiada lantikan bakat lagi selepas 1 tahun, and then penerbitan juga tidak mempunyai sebarang rekod ataupun tiada lagi usaha untuk menghantar sebarang manuskrip ataupun tidak mempunyai data yang boleh diterbitkan. So bermasalah pula memang tidak mencapai prestasi minimum untuk kesemua kriteria yang saya sebut tadi, dan ditamat pula adalah projek yang sudah 2 kali berturut-turut mencapai status bermasalah atau tidak menyelesaikan langsung sebarang KPI ataupun carta aktiviti perbatuan yang telah dijanjikan lah. So oleh itu saya harap para penyidik berhati-hati dan cakna lah dengan status-status keputusan pemantauan ini. Dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit statistik lah untuk projek-projek geran terpilih yang bermula pada tahun 2023. Sebab kalau 2023 ni kebanyakan projek akan habis pada tahun ini, sama ada Q3 ataupun Q4 lah, sama ada September, Oktober ataupun Disember lah. So untuk FRJS lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, pada untuk projek yang 2 tahun terdapat 120 projek. So ada 32 projek yang mempunyai perbelanjaan yang kurang daripada 50%, di mana average-nya adalah 34%. Jadi projek-projek ini nanti kita akan kenal pasti dan akan membuat satu sesi perbincangan yang lebih, orang kata tu personal lah, intimate bersama pengurusan pihak anda, pengurusan PTJ anda. So untuk makluman pada para penyelidik, pihak unit pemantauan juga telah telah email senarai geran-geran kepada semua timbalan di Dekan, timbalan rektor penyelidikan dan koordinator di PTJ masing-masing, supaya mereka juga sama-sama boleh kenal pasti projek atau projek mana yang perlu dibantulah untuk sama-sama capai pencapaian yang lebih baik. Untuk projek 3 tahun 65 projek, dan ada 10 projek yang spending dia 21% on average. Dan ada juga 11 projek yang tiada langsung lantikan JRA. 6 PhD dan Master degree, dan ini adalah antara salah satu cabaran terbesar kita lah bagi pendidik di sini. Untuk geran GPM contohnya, geran GPM pendidik Maira ni, ada yang untuk yang fasa 2 ada 40 projek yang hanya spend 20% saja. GIS ada 2 projek yang spend lebih daripada kurang daripada 50%. Ada 3 untuk GPQ, Grand Scheme Penyelidik Q. Ada 3 projek yang spend sangat rendah, 17%. Walaupun grant itu akan tamat pada Disember 2025. Jadi statistik ini adalah sangat penting untuk kita membuat strategi lah. Dan untuk makluman tuan-tuan, Datuk VC juga sentiasa orang kata tu ambil berat tentang ni, kerana setiap every quarter pihak kami, pihak Bendahari UKZ 17 kerana perlu melaporkan penggunaan dana-dana grant ini
okey, untuk memastikan bahawa bergeraklah, duit dah bagi dan jadi kita kena gunakan secara berhemah dan perlu mengikut carta perbatuan yang telah ditetapkan. Bila itu saya harap para pendidik dan pengurusan sama-sama dengan RMC untuk memastikanlah kelancaran dan pencapaian penggunaan perbelanjaan ini dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Alright, ini untuk Kepu ada satu projek yang less than 50%. Okay, so sekarang kita masuk lebih spesifik untuk kebahagiaan projek penyidikan. Antara isu-isu yang kita kena pasti sebelum inilah berdasarkan kita punya survey, pelaporan, perjumpaan secara online, fizikal dan sebagainya, lambat untuk mencapai pencatatan perbatuan sebabkan tugas hakiki utama. Okay, and then kelewatan kelulusan etika ini saya nak tegur sikit lah kalau mungkin SNT yang mana daripada sains yang berkenaan dengan yang berkaitan dengan sains kesihatan, klinikal dan sebagainya itu memang sedia maklum lah tentang keperluan memohon kelulusan etika. Tetapi sains sosial bila anda melakukan kajian yang melibatkan human sebagai subjek, responden dan sebagainya, dan anda mahu membuat survey, anda perlu mendapatkan kelulusan etika. So di RMC kita ada unit entiti yang menjaga pengurusan kelulusan etika manusia ni. Jadi anda boleh berhubung dengan unit kelulusan etika di RMC untuk mendapatkan kepastian sama ada skop kajian anda ini perlu mendapat clearance daripada kelulusan etika ke ataupun tidak. Kerana apa? Kadang-kadang bila anda dah collect data dan bila anda nak submit untuk publication pada masa itulah mungkin jurnal yang berindeks yang tinggi dia akan pastikan sama ada anda telah mendapat clearance daripada etik ke tidak. Jadi ini perlu diselesaikan pada awal lagi. Dan ketiga adalah sometimes projek bukan hasil idea sendiri, kita hanya proxy. Walau bagaimanapun untuk ini saya harap penyidik yang terlibat mungkin perlu mengingatkan penyidik-penyidik lain yang mengantik anda sebagai proxy itu untuk sama-sama bekerja untuk menjayakan kajian itu. Ada kes yang mana dia hanya proxy tetapi sekarang yang memberi idea itu hampir pencen dan sebagainya, so tiada kelangsungan. Okey, jadinya bila macam itu susah untuk kita buat pelaporan di KPT, itu akan boleh mencemarlah nama baik UiTM. Okey. And then kurang pengalaman dan tiada mentor. Ini salah satulah. Macam saya pun muda, saya pun baru, jadinya kita perlu banyak bertanya lah. Okey, kalau boleh kita boleh sama-sama mengajak senior-senior dalam grup tu untuk sama-sama melihat prestasi geran, pelajar dan sebagainya supaya anda boleh meneruskan dan mencapai kemajuan carta perbatuan yang baik. Okey. Kalau katakan sometimes bila katakan ada mempunyai kekangan untuk pelantikan JRA, tapi anda kena fikir apakah data ataupun penerbitan yang anda boleh capai sementara menunggu JRA itu. Mungkin review artikel ke, ataupun katakan yang projek yang melibatkan questionnaire, survey. Mungkin anda boleh membuat menerbitkan questionnaire tu, validasi questionnaire tu sebagai satu paper. Sometimes dia boleh pergi ke Q2 ataupun Q1 bergantung pada jumlah responden dalam pilot test itu. So itu paling tidak pun telah membantu anda untuk mencapai atau memenuhi sebahagian KPI yang telah ditetapkan, yang telah dijanjikan lah. So anda perlukan sedikit kreatif. Jadi anda perlu bekerjasama dan mencari mentor ataupun bertanya lah dengan rakan-rakan yang lebih berpengalaman. Dan yang kedua terakhir ni, kelewatan dapat JRA, dan JRA sometimes sudah dapat berhenti dan tidak mengambil kajian. Ini adalah antara cabaran-cabaran yang kita banyak juga terima. Okey, untuk kelewatan mendapat JRA ni memang kita kena harus terus berusaha lah untuk mendapatkan, sebab itu adalah salah satu KPI wajib lah untuk grant, especially pada KPT. Okay, yang mana anda perlu melantik minimum 12 bulan dan sebagainya. Dan kalau JRA berhenti dan tidak menghabiskan kajian, ini anda perlu mencari secepat mungkin lah JRA yang boleh menggantikan ataupun meneruskan kajian itu. Okay, untuk makluman para penyelidik,
bila kita cakap bila kita cakap berkaitan dengan KPI lantikan GRA selama 12 bulan minimum tu, dia bukan runcit-runcit Abu Ali Ahmad 3 bulan dan sebagainya. Tidak, dia kena satu penama yang sama dan berterusan. Itu baru dikira sebagai telah mencapai pelantikan GRA selama minimum 12 bulan untuk satu-satu kajian. Okey, dari segi perbelanjaan, pastikan as general 2 tahun, pada tahun pertama tu mesti capai at least 50%. Okey, pada tahun ketiga untuk projek yang 3 tahun pertama tu kena capai 30% lah. Tu tadi ada catat perbatuan yang saya share. Okey. Antara isu-isu yang kami dapati selama kita membuat proses pemantauan semenjak tahun lepas ni, okey, terdapat penyelidik yang tidak membelanjakan langsung peruntukan yang diberi. Ada yang penyelidik yang sangat murah hatilah katanya, okey, guna duit sendiri semua simpan resit tu. Sampailah satu tahap resit tu sudah menjadi terlalu lama, dan sampai kadang-kadang tu ada masanya tu sampai dah hampir mencapai geran tamat. So bila kita pergi tanya, kita panggil, tanya, rupanya dia tidak cakna tentang proses-proses keuangan. Proses-proses keuangan, apa yang perlu diisi, form apa, jenis vote apa dan sebagainya. Ini sangat-sangat orang kata tu sangat-sangat menjadikan lah. Dan untuk itu saya seru semua rakan-rakan penyelidik dan pengurusan untuk sama-sama bantu each other. Jika ada rakan-rakan anda yang bertanya tentang proses pembelian, keuangan dan sebagainya, kalau anda mempunyai pengalaman, anda boleh menasihatkan ataupun anda sendiri boleh menyuruh mereka merujuk di laman web RMC ataupun bertanya terus pada RMC. Okay. Dan ada juga lepas itu menggunakan pelajaran di saat-saat akhir. Okay, lagi seminggu nak tarik tamat, masa itulah hantar semua borang dan sebagainya. Oleh itu ini amat menyukarkanlah pihak RMC, pihak RMU dan pihak bendahari sendiri. Dan ada juga membuat transaksi pembayaran honorium pada enumerator dan sebagainya selepas geran tamat. Sebab itu saya menyeru semua para penyelidik perlu peka cek balik, okey, bilakah tarikh tamat geran anda supaya anda tidak terleka, tidak terlepas dan tidak melangkaui tarikh itu untuk apa-apa juga aktiviti, especially keuangan. Okey. Dan ada juga dia belanja tapi belanja yang tidak berkaitan. Ada yang penyelidik dia dapat geran, lepas tu dia sambung belajar buat PhD dan patutnya perbelanjaan itu hanya untuk projek-projek yang berkaitan dengan geran dia, tapi dia menggunakan untuk projek PhD yang tidak berkaitan langsung. Itu satu kesalahan lah. Okay. So secara kasarnya ini adalah jadual yang menunjukkan proses-proses keuangan yang perlu anda turuti lah. Okay. Kalau untuk tuntutan perbelanjaan across untuk semua jenis geran patutnya dalam tempoh 3 bulan. Okay. Tempoh selepas pembelian perbelanjaan dibuat dalam tempoh geran aktif. Okey. Kalau tarikh akhir penghantaran perbelanjaan tu kalau boleh sebelum tarikh tamat geran, dan komitmen yang boleh dibayar dalam tempoh sebelum tutup akaun adalah dokumen perlu diterima dalam tempoh geran aktif. Okey, dan kalau untuk geran luar ataupun industri, anda perlu menerima perlu meminta kebenaran daripada penaja lah sekiranya terdapat perbezaan pembelian ataupun barang-barang yang anda beli itu adalah tidak sama dengan apa yang proposal dan sebagainya. Any deviation, you need to get approval from your punya penaja lah. Okay, untuk LO dinasihatkan untuk menghantar lebih awal. Jangan tunggu 3 bulan yang terakhir sebab bila LO ni akan ambil masa lah. Okay. Dan perolehan aset kalau boleh tidak dibenarkan mempunyai perolehan aset tempoh 6 bulan dari tarikh tamat asal. Ini sebab perolehan aset ni kadang-kadang ikut value dan sebagainya perlu masuk teknikal, jatuh kuasa teknikal dan sebagainya, RCT ke apa ke. Jadi ini dia akan ambil masa yang lebih lama. Jadi ini saya nasihatkan kalau boleh aset ni bila anda sudah dapat kelulusan, cuba untuk membuat proses pembelian aset ini secepat yang mungkin. Dan saya menyuruh sekali lagi para penyelidik untuk cuba cakna, pergi get yourself familiar with laman web, laman sesawang RMC. Pergi ke bahagian download tu, kat situ ada proses penyelidikan dan keuangan. Kat situ ada pelbagai borang mengikut jenis proses keuangan yang anda perlu. Tuntutan lah, konferensi, perolehan secara
tanpa biaya, dengan biaya, okey, dah invoice dalaman, pelbagai lah. So tolong familiar, partner pada ni. Jangan harapkan GRA. Okey, itu salah satu saya rasa banyakkannya ada penyelidik yang tiba-tiba kata, oh saya tak saya silap saya sebab saya tak perasan. Saya tak perasan tu kadang-kadang tu anda hanya rely on GRA saja yang melakukan. Padahal sebenarnya anda sebagai ketua projek, anda perlu tahu proses ini dan perlu mengambil tanggungjawab ke atas setiap satu proses keuangan yang dilakukan oleh GRA anda. Okey, kat sini saya tunjuk ni salah satu. Bersama kita pada hari ini ada Puan Lin dan Puan Shu, wakil daripada unit operasi. Jika anda mempunyai apa persoalan, nanti anda boleh ajukan di ruang chat dan selepas taklimat ni. Okey, ada ni yang saya cakap ni, ada tuntutan, ada perjalanan luar negara, perolehan persalinan tempatan, LO dan sebagainya. So anda boleh tengok jenis proses keuangan apa yang anda perlukan. Alright. Untuk bakat JRA, RA, especially geran KPT yang mana memang itu adalah satu KPI wajib, anda para penyelidik perlu bayar JRA berdasarkan kertas cadangan yang diluluskan. Jangan dalam kertas cadangan RM2,800 bayar RM1,000 saja. Okey. And then hendaklah melantik JRA dalam tempoh 6 bulan geran bermula. And then melantik JRA seperti yang dijanjikan dalam proposal. Masukkan tajuk tesis. Ini paling penting tak? Pelajar JRA yang nanti berkaitan dengan tajuk penyidikan FRJS ataupun geran KPT anda itu. Okey, jangan anda daftarkan JRA itu pada geran A tetapi membuat tajuk totally berbeza. Dan ini salah satu penting juga, penyelia utama pada JRA itu mestilah ketua projek ataupun di kalangan ahli. Tak boleh orang ada contohnya situasi macam ni, ketua projek baru dia tak layak untuk buat jadi penyelia utama PhD lagi sebab belum ada pelajar pasca sarjana yang bergraduat. Oleh itu dia perlu melantik ahli lah, okey, sebagai main SB dan dia menjadi co-SB lah. Okey, kalau macam tu okey, tapi jangan lantik main SB daripada orang yang bukan ahli pada projek itu. Itu menyebabkan JRA itu juga tidak, yang settle graduate KPI itu tidak dapat dicapai lah. Okay. Dan pastikan anda perlu melantik JRA mengikut apa yang telah dijanjikan dalam proposal. Kalau kadang-kadang anda kata anda janjikan 2 sarjana, tapi tiba-tiba anda hanya melantik 1 saja, ataupun anda berjanji untuk melantik 1 PhD tapi melantik 2 sarjana, sebarang pertukaran perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak KPT, okey, pihak peliti. So pelajar yang sama dan ada juga jangan pelajar yang sama dilantik menggunakan 2 geran berbeza. Contoh ahli, you lantik ahli untuk FRJ 2019, okey, lepas itu pada tahun lepas tarikh beberapa bulan dia berhenti daripada geran FRJ 2019, dan pada tahun 2021 you lantik lagi geran FRJ lain dan lantik lagi geran yang ketiga FRJ lain. Jadinya ini tak boleh And then antara isu yang antara besar lah yang kita terima sekarang ni adalah kesukaran mendapat JRA. So untuk itu kita amat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengiklankan tawaran kerja ataupun beasiswa JRA itu di kita punya UICT TNCPI lah, vacancy. So anda boleh berikan detail dan sebagainya dan boleh create account dan berikan maklumat secara online. So hopefully iklan ini dapat membantu mempercepatkan. Selain itu, saya juga cadangkan untuk anda sekalian untuk share, buat poster, share dekat LinkedIn, social media lah, di LinkedIn especially. Kadang-kadang saya perasan ramai juga yang fresh graduate, dia dah starting to appreciate, create a profile in LinkedIn. So it's time for you guys to explore LinkedIn as well, to seek opportunity to hire a GRA lah untuk projek masing-masing. Okay. Dan untuk penerbitan dan penghargaan lah, pastikan menerbitkan berdasarkan KPI, okey, dan perlu tajuk tu berkaitan dengan geran dan bukan sekadar meletakkan di dalam penghargaan untuk tujuan pembayaran APC. Okey, dan bagi geran KPT, ini salah satu isu yang saya perasan kadang-kadang dia dah capai catatan perbatuan progres sudah dah sangat memuaskan, tetapi penerbitan pula kita tidak boleh kira sebagai output dia tak capai sebab
bukan sebabkan tajuk tu berlainan, tetapi dia telah meletakkan penghargaan kod projek yang salah. Saya nak ingatkan kepada pihak pengurusan dan juga penyelidik untuk menggunakan kod projek FRJ ataupun KPT yang daripada sistem Migrant. Anda sekarang Migrant tengah tidak boleh diakses lagi, tapi bila anda buka di Irmis tu, bila anda buka kat U-Research tu, you buka projek tu, ada dua kod yang anda akan perasan. Satu kod file RMI ataupun RMC, dan satu lagi kod penaja. Kod penaja tu dia tulis itu KPT, ada FRJS ke PRJS dan sebagainya. Itu kod penaja itu yang anda perlu guna dan letakkan di dalam ruang penghargaan di penerbitan anda. Sebab itu sekarang ni kalau mungkin pihak pengurusan sudah perasan, tapi penyidik mungkin tak perasan, yang bila anda sudah memberi pelaporan untuk grant FRJS, contohnya Februari lepas, kita sebenarnya akan menghantar anda punya data-data pelaporan itu kepada pihak pengurusan fakulti juga untuk proses verifikasi. Ini proses verifikasi ni nak memastikan yang tajuk penerbitan tu bersesuaian ke tidak, JRA dan sebagainya memenuhi dan mengikut bidang kajian masing-masing. Sebab itu sekarang kita ada dua layer punya assessment lah. Okey, dan tidak meletakkan penghargaan kepada kualiti yang pertama jika projek tersebut menggunakan beberapa geran lain. So kalau boleh elakkanlah untuk berkongsi acknowledgement penghargaan pada geran. So selain itu, antara isu-isu yang saya perasan adalah terlalu bergantung kepada conference atau proceeding untuk menerbitkan artikel. Jika anda sudah mempunyai data yang mencukupi untuk penerbitan, saya mohon para penyelidik untuk terus saja submit kepada any journal yang bersesuaian. Okay, jangan tunggu conference, proceeding baru nak hantar. Sebab apa tahu? Risikonya adalah penerbitan yang sangat lambat. Ada isu yang mana mereka dah submit, dah conference tu dah selesai dah setahun lebih dan telah mendapat acceptance letter, tetapi masih tidak diterbitkan lagi sebab tengah tunggu jurnal tu dan sebagainya. Dan tu yang saya kata kat sini, kalau anda rasa data itu telah mencukupi untuk penerbitan, terus saja terbit atau hantar data itu kepada jurnal-jurnal yang berkaitan supaya proses itu dapat disingkatkan. Okey. Dan dia juga yang tidak punya idea untuk penerbitan dari dapatan awal kajian. Contohnya bila dia nak buat survey dan survey questionnaire tu tak pernah lagi ada ataupun perlu diolah. Dan of course bila questionnaire itu perlu diolah, dia boleh kena buat verifikasi dan sebagainya. Sebenarnya eksperimen itu ataupun step-step itu boleh diterbitkan lah. Okey, diterbitkan. Ada yang tak sedar yang part itu. Jadinya saya kalau itu saya nak serukan pada rakan-rakan anda, tengok balik data yang sudah ada, okey, eksperimen method apa, objektif apa yang boleh diterbitkan secepat mungkin untuk memastikan paling tidak anda telah mencapai sebahagian KPI yang telah dijanjikan. Okey. Tuan-tuan, ini adalah contoh untuk penghargaan. Kena guna orang kata tu nombor penaja. Kalau tengok kat Irmis tu ada nombor rujukan penaja, FRJS apa. Okey, jangan guna nombor file RMC. Nombor file RMC itu hanya digunakan untuk proses keuangan bila anda isi borang perolehan lah, persanjaan tempatan dan sebagainya. Okey. Dan penerbitan jurnal terindeks di Scopus WS ini anda perlu cek betul-betul. Saya galakkan anda cek melalui laman web My Easy Library tu. You buka ke ada online database, you boleh pilih Scopus WS, anda type nama jurnal tu ataupun anda boleh ambil saja title artikel yang terkini yang telah diterbitkan. Tengok betul tak jurnal tu telah diindeks, appear. Jangan nanti bila masa nak submit nampak macam berindeks tapi rupanya tidak. Tu kesian sayanglah Okey. Dan kadang-kadang ada journals yang perlu dibuat proofread. So kita ada resident reviewers di ERTS, European Global. So anda boleh gunakan kelebihan itu untuk mempercepatkanlah proses penerbitan anda. Okey.
ini saya nak ingatkan juga, okey, ada pemakluman baru tentang penggunaan dana kerajaan di mana anda tuan-tuan dan puan-puan kalau geran KPT dilarang membuat pembayaran tiga penerbit antarabangsa ni, Hindawi, Frontier dengan MDPI. So saya sarankan anda untuk mengelakkan teruslah, okey. Dan kena hati-hati dengan conference yang mempunyai yang berunsur pemangsa, ada kualiti persidangan penganjur, tu yang kadang tu saya kata kena hati-hati bila tengok. Kadang-kadang dia kata nak terbitkanlah janji penerbitan dan sebagainya, kena check betul-betul. Kalau anda ada data yang sudah cukup untuk diterbitkan, anda terus saja pergi ke jurnal itu dan submit untuk terbitkan. Jangan tunggu melalui conference lah, proceeding lah, kadang-kadang sampai setahun lebih, 2 tahun pun belum tentu. Okey, artikel itu telah boleh diterbitkan. Selain itu, kami sudah maklum, okey, untuk geran-geran KPT dan sebagainya, memang kadang-kadang tu bila kita mohon tu kita punya limit, okey, pembayaran fee APC tu kadang-kadang 5,000 saja. Kadang-kadang memang untuk certain bidang tu memang tidak mencukupi. Oleh itu saya sarankan kepada para penyelidik untuk bila you submit you punya artikel tu, first thing first, you terus je mohon pengecualian ataupun pengurangan diskaun. Jika anda certain journal dia akan respon dan dia akan minta, okey, kata tu surat support lah, okey, supporting letter from RMC, dan anda boleh menulis kepada pengarah RMC lah untuk memohon surat sokongan berkenaan dengan kemampuan keuangan geran yang anda letak dalam penghargaan tu, sama ada memang ada baki sekian-sekian dan sebagainya lah. Okey, itu boleh dilakukan. Saya sendiri pernah dapat diskaun, dapat free pun ada. Okey, so dengan cara inilah, jadinya syarat dia adalah kena mohon pada peringkat submission tu. Jangan tunggu akhir. Selalunya kalau dia takkan layan lah kalau anda mohon selepas acceptance. Okey. Untuk penerbitan kertas kerja melalui persidangan, aman digelarkan memilih penerbitan dalam jurnal, boleh memohon pihak penganjur menimbang kertas kerja yang dibentangkan untuk diterbitkan dalam jurnal berbanding, proceeding and book and series. Okey, dan kadang-kadang katakan penerbitan tu kadang-kadang tarikh tu melangkaui tarikh tamat. Jadinya kalau dah diterima untuk penerbitan, anda boleh minta invoice terus daripada pihak penganjur untuk menyelesaikan proses keuangan sebelum tarikh tamat. Jangan tunggu sampai tarikh tamat baru kata alamak penganjur tidak bagi lagi apa semua. So saya harap anda kena lebih proaktif lah untuk pastikan kelancaran proses keuangan. So selepas ini tindakan susulan adalah sekiranya tidak mencapai output KPI yang meliputi aspek kemajuan projek, perbelanjaan dan bakat, kami akan semak dan hantar surat penglibatan kepada PI agar kita sama-sama boleh tingkatkan prestasi untuk mencapai KPI yang ditetapkan. So jika tiada kemajuan, tindakan penalti boleh dikenakan. Cuma kat sini saya ingin tekankan, penalti itu adalah langkah yang paling akhir. Setakat ini kita cuba jaya untuk membantu penyelidik, okey, untuk mencapai segala KPI. Dan kami juga menyeru kerjasama yang lebih erat antara PTJ RMU bersama-sama kami untuk mengambil inisiatif membimbing penyelidik yang menghadapi cabaran dalam pengurusan dan pencapaian KPI. Sebab bila anda tidak dapat melantik JRA, eksperimen tidak dijalankan, progres akan terbantut, prestasi perbelanjaan akan rendah dan tiadalah pencapaian KPI untuk penerbitan sebagainya. Ini akan chain dia tu akan terganggu lah. Dan saya menyeru sekali lagi untuk para penyelidik untuk lebih bersikap proaktif. Perlu sentiasa cakna tentang proses keuangan, perolehan, pemantauan geran, sentiasa berhubung dengan pihak PJIA ataupun RMU di PTJ masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini, atau penjelasan berkenaan suatu perkara yang berkaitan dengan pengurusan penyelidikan. So anda perlu sentiasa bertanya pada rakan-rakan dan juga yang telah melalui yang punya banyak pengalaman lah dengan geran. So kat sini kami telah ringkaskan saya semak pemantauan geran. First, satu projek anda perlu telah mengikut carta perbatuan and then check sama ada kajian anda ni perlu kelulusan etika ke tak. Sometimes kadang-kadang sebab dalam proposal bila anda akan tulis kat carta perbatuan tu
selepas mendapat kelulusan etika, maksudnya 20%. So bila anda dah capai ini, anda boleh claim lah 20% progress itu. Okay. Dan kalau boleh, laporan kepanjangan telah dihantar tepat pada masanya kepada RMC, sebab sekarang ni sistem tengah down, jadinya kita akan rely banyak kepada AMIS. Oleh itu perlu tepat pada masa sebab kita perlu proses lah maklumat-maklumat itu dan mendapatkan verifikasi daripada PTJ anda masing-masing. Dan kedua, untuk pengurusan kewangan, pastikan untuk geran 2 tahun minimum selepas 1 tahun 50% dah achieve. Untuk 3 tahun pada tahun pertama tu 30% telah dibelanjakan. Dan perbelanjaan perlu mengikut vote yang diluluskan dalam proposal. Jika kadang-kadang tu saya faham anda kadang terkeliru dengan terms ataupun item ni, barang ni kat mana sebenarnya. So saya seru lagi mohon rujuk kepada RMU atau PJIA ataupun RMC lah. Okey. Dan harapnya anda cakna tentang tarikh tamat projek supaya tiada lagi transaksi yang selepas tarikh tamat. Dan kalau boleh proses LO sebelum 3 bulan tarikh berakhir. Untuk pelantikan JRA perlu mengikut bilangan, okay, dan kelayakan PhD atau master, dan pastikan tajuk tesis JRA itu selaring dengan tajuk projek dan perlu membuat pelantikan dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun. Okay, dan tidak boleh daftarkan pelajar itu untuk 2 geran yang secara bertindih. Okay, mungkin anda penyidik, anda punya geran FRJS dan geran dalaman, so anda tak boleh daftarkan pelajar yang sama untuk 2 geran yang berbeza. So untuk hasil penyidikan penerbitan, sekurang-kurangnya 1 manuskrip sedang disediakan atau telah dihantar ke JAN. Oleh sebab itu, penerbitan ini sangat crucial, di mana kalau boleh, kalau katakan lantikan JRA tidak boleh lakukan lagi, anda perlu kreatif, tanya dengan ahli members penerbitan apa yang ataupun data apa yang kita boleh cipta adakan, okey, untuk dapat untuk usaha penerbitan yang pertama. Dan perlu berkaitan dengan geran dan bukan semata-mata untuk menampung APC untuk cover. Dan penghargaan dan kata kerja mengandungi kod geran penaja yang betul. Ni kena berhati-hati. Jika anda tak pasti, jika anda tak pasti, anda boleh bertanyalah, okey, dengan rakan-rakan RMC, RMU ataupun PJI untuk ini. Okey. And then komunikasi dan pelaporan sentiasa berhubung dengan kami. Semua borang kewangan boleh dimuat turun daripada laman rasmi RMC. Pelaporan kemajuan akhir projek dihantar mengikut jadual. Dan untuk tindakan susulan jika perbelanjaan lambat, telah mohon pelanjutan penjelasan kepada RMC. Ini saya nak tegaskan, kalau anda kena first cakna bila tarikh tamat, lepas tu anda kena plan, okey, apa yang tindakan anda, adakah anda ingin memohon pelanjutan dan sebagainya. Jika ingin, anda kena membuat proses itu 4 bulan sebelum tarikh tamat di sistem. Okey. Jika JRA tiada, telah buat bahan pelantikan melalui sistem rasmi, dan jika penelitian belum capai KPI, telah berbincang dengan mentor dan resident reviewer untuk mencari idea bagaimana boleh mencapailah penerbitan ini. So sebagai untuk PTJ pengurusan, saya rasa ini just peringatanlah. Saya rasa anda sudah berpengalaman. So sama-sama membantu dalam membuat pengesahan pencapaian penyelidikan, sesi pengesahan prestasi penyelidikan. Kita akan mula step ini pada minggu hadapan. Dan memudah cara PI di fakulti untuk melengkapkan penyelidikan dengan jayanya. Cuba untuk sama-sama tengok dan menguruskanlah sebarang cabaran yang PI hadapi untuk memastikan diorang capai KPI. And then kalau boleh connect dan mencari mentor untuk membantu penyidik muda untuk melengkapkan penyelidikan dengan jayanya. Sebab whatever it is, the output tu akan pusing balik kepada PTJ dan sebagainya lah. Dan of course UiTM. So untuk para penyidik yang baru dan sebagainya, unit pemantauan penyidikan kami ni ada 4 fungsi lah. Proses kami memproses penghantaran laporan prestasi, pelanjutan tempoh geran penyidikan, pertukaran ketua projek, ahli projek, semakan baki pertukaran geran di kampus Cawangan. So jika anda punya pertanyaan berkenaan dengan proses kewangan dan sebagainya, pertanyaan itu perlu dituju kepada unit operasi. Okay, supaya pertanyaan anda itu boleh dijawab dengan lebih tepat lah. So kami fokus pada 4 ini. Dan ini adalah kami punya sumber manusia. Okay, orang-orang yang sudi membantu anda. So anda boleh menghubungi saya ataupun 2 EO kami, Nurul Syahira. Nurul Syahira dia punya fokus pada geran KPT. Untuk Nur Syafiqah pula, Cik Nur Syafiqah ni fokus dia pada geran luar, private ataupun industri.
Okey, untuk makluman, okey, pada tahun lepas kita memantau 803 projek. Anda bayangkan seluruh UiTM, kita banyak geran, pelbagai jenis, pelbagai guideline, tata kelola dan sebagainya. Jadinya saya harap kita sama-sama bekerjasama untuk memastikan nama baik UiTM ini telah terjaga. Dan untuk makluman unit pemantauan ada nombor WhatsApp. So kalau anda ada pertanyaan, anda boleh saja terus bawa WhatsApp di nombor unit kami ni, okey, untuk bertanyakan. Dan di ruang deskripsi grup tu kita ada letaklah nombor-nombor talian spesifik person in charge ataupun staff di unit pemantauan yang anda boleh terus telefon. So saya harap anda boleh bekerjasama dengan hormat dan sebagainya lah. Alright, itu saja. A goal without a plan is just a wish. So saya harap sekali lagi kita sama-sama bekerjasama untuk memastikan geran penyidikan kita mencapai semua KPI yang telah dijanjikan untuk menjaga nama baik UiTM. Sekian, terima kasih. Cik Umi, terima kasih Dr. Syafiq di atas taklimat dan penerangan sebentar tadi. Kini kita telah tiba di sisi soal jawab dan perbincangan. Para penyelidik atau wakil dari PTG dijemput untuk bertanya sebarang soalan atau pandangan berkenaan pencapaian KPI geran masing-masing. Dipersilakan. Okey, kita ada komen berkenaan dengan surat ketua penyelidik selepas menggantikan ketua lama yang sama belajar. Daripada Dr. Ahmad Fuzi Mat Aziz lah, belum menerima surat pelantikan menggantikan ketua penyelidik yang lama. Alright, Dr. Ahmad Fuzi dah mohon di sistem IRMIS kan. Jadinya nanti pihak kami akan berlanjutlah dengan Dr. Ahmad Fuzi berkenaan dengan surat kelulusan pertukaran ketua penyelidik. Okey, tak apa, ataupun Dr. Ahmad Fuzi boleh terus direct WhatsApp pada saya, nanti saya akan check status. Terima kasih doktor. Minta maaf untuk atas kelewatan tu. So yang kedua daripada Dr. Nurul Alimah, saya ingin memohon pelanjutan geran FRJS saya yang bakal tamat pada 30 bulan 9 ini. Permohonan hanya akan boleh dilakukan pada bulan 6 ini, 4 bulan sebelum geran tamat. Namun begitu, sistem magram masih tidak dapat capai. Adakah proses pelanjutan ini akan terganggu? Terima kasih Dr. Alimah, soalan yang bagus. So Dr. Alimah kata dia punya projek akan tarik tamat pada 30 bulan 9 September ni. So macam saya cakap tadi, untuk memohon pelanjutan kena 4 bulan sebelum, dan selalunya akan melalui sistem migrant. Cuma pada kali ini migrant masih tidak boleh dilakukan. Jadi ini saya memohon semua penyelidik menggunakan sistem IRMIS, membuat permohonan pelanjutan di sistem IRMIS. Sebelum ni pun memang untuk geran KPT, first kali anda perlu memohon di sistem IRMIS, dan baru di sistem dah dapat kelulusan sistem IRMIS, barulah anda memohon di migrant. Untuk makluman so saya harap para penyelidik sama-sama cakna tentang ini. Anda perlu memohon proses permohonan pelanjutan geran di IRMIS. Okey, di IRMIS. So saya harap lepas taklimat ni semua pakat buka IRMIS, tengok balik dekat U-Research tu list geran yang berdaftar yang anda sebagai ketua projek, tengok balik tarikh tamat bila dan sebagainya, start buat planning dan sebagainya. Okey, semak. Okey, Dr. Geta. Assalamualaikum, Dr. Syafiq. Ya, doktor. Saya Nur Ila daripada UiTM Johor. Ya, doktor. Okey, Dr. Syafiq, seperti mana Dr. Syafiq jelaskan sebentar tadi berkenaan dengan extension yang perlu dibuat di IRMIS. Saya dah cuba masuk dan cuba buat proses tersebut di IRMIS bermula 2 Mei hari tu. 2 Mei. Dan this morning pun saya cuba lagi. Sebab sebelum ni saya ada hantar borang lanjutan pendidikan tu kan, tapi saya dimaklumkan oleh kaki tangan daripada RMC yang saya kena buat melalui IRMIS bermula daripada Mei. Jadi 2 hari bulan itu saya try buat, this morning pun saya try buat, tapi saya hanya tak boleh teruskan sebab dekat sistem tu dia akan keluar satu pop-up notification, dia tulis kat situ application of project extension must be within 4 months from project end date. So please contact research monitoring unit, itu saja, dan tak boleh nak proceed pun extension tu. Macam mana ya?
Okey doktor, doktor punya isu tu sebenarnya telah dihadapi oleh few others. Saya terima juga maklumat tu daripada geng FRJ 2023. Jadinya saya dah contact Unit ICT. Unit ICT nasihatkan untuk clear your cache. Clear your punya cache tu, dia punya, dan kalau boleh log out balik your punya IRMIS tu dan refresh dan log in balik. Doktor. Okey, baik Dr. Syafiq. Saya Cuba cuba. doktor, nanti kalau apa-apa doktor boleh WhatsApp saya di 017-7152-086. Jadi nanti saya boleh bantulah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya soalan tadi Dr. Gita mohon penjelasan untuk extension. Dr. Gita, saya harap tadi my explanation is actually clear to your side. Dr. Muhammad Hafiz Osman, dalam proposal saya kena publish 11 ke doktor Hafiz? Satu WOS dan satu ERA. Boleh takkah sekiranya diganti dengan 2 Scopus? So janji setara berindeks. Kalau anda perasan tadi kita cakap berindeks WOS Scopus kan. Jadinya boleh. Okay. Cuma jangan tiba-tiba anda buat sendiri punya kesetaraan lah. Satu berindeks equivalent tu 2 yang tidak berindeks ataupun 3 tidak berindeks kan. So jangan buat macam tu kena setara. Okey, boleh Dr. Hafiz. Dr. Nur Alimah, okey, terima kasih. Soalan seterusnya daripada Dr. Aniza, dia kata acceptance publication lewat dan melebihi dari tempoh geran iaitu geran tamat. Boleh ke request untuk reserve vote publication tersebut bagi tujuan bayaran WOS? Dr. Aniza, first thing first, okay, untuk makluman semua jugalah untuk geran KPT especially, untuk orang kata tu untuk kita sebenarnya boleh update pelaporan dapat KPI penerbitan dan JRA bergaduh ni sepanjang tahun. Contohnya katakan anda punya tarikh geran sudah tamat pada bulan 1 tahun inilah, Januari, dan tiba-tiba anda telah bergaduh pada bulan ini dan dapat senat, anda boleh je upload maklumat itu di sistem IRMIS dan termasuklah penerbitan. So untuk reserve vote itu sebenarnya saya correct me if wrong, Puan Lin dengan Puan Shu, sebenarnya tak boleh. Okay, apa yang anda boleh lakukan adalah minta invoice siap-siap. Contohnya katakan email itu jurnal itu kata dah accept kita punya paper untuk publication dan dia kata akan diterbitkan katakan selepas tarikh tamat geran. Jadinya kalau perlukan pembayaran, anda boleh mohon jasa baik jurnal itu ataupun conference ke dan sebagainya untuk berikan invoice secepat mungkin supaya anda boleh menyegerakan pembayaran sebelum tarikh tamat geran. Okey. Saya cuba dan okey, daripada Dr. Siti Nur Suzila, dia kata peruntukan geran FRJS vote 11,000 hanya sebanyak 4,800. Dan dia kata pelajar master dia telah menggunakan duit sendiri sepanjang tempoh belajar. Geran saya tamat bulan September tahun ini. Bolehkah saya transfer vote dan backdated gaji pelajar saya ni sepanjang dia belajar di UiTM? Yang saya juga cuba untuk buat extension. Okey, untuk soalan ini saya nak pastikan daripada Dr. Siti Nur Suzila, memang doktor propose 4,800 saja ke ataupun 48,000 tu sebenarnya? Sebenarnya saya letak 48,000. Okey. Tapi ada error, dia sistem 4,800 dan saya tunggu di dindong tak selesai. Lepas tu pihak RMC kata minta saya transfer je vote sebab gaji tak cukup. Tapi sampai sekarang tak selesai lagi lah. Tak selesai sebab tu saya punya pembelajaran tak sampai 20% lagi. Maybe Puan Lin ke Puan Shu boleh tolong untuk transfer vote. Saya rasa ikutkan boleh transfer vote sebab memang ada vote itu telah dalam proposal asal. Dia yang tak boleh transfer vote tu bila katakan anak tuan-tuan nak beli atau buat perbelanjaan yang tak pernah langsung disebut dan diluluskan dalam proposal. Tiba-tiba tuan-tuan perempuan mohon untuk transfer vote untuk perbelanjaan yang tidak
untuk itu. Jadinya memang sebenarnya itu tak boleh lah. Dan ada jugalah dia punya shilling dia tak boleh lebih 50% daripada vote yang ingin dipindahkan dan sebagainya. So ada ke wakil? Cuma saya nak tanya Dr. Siti, Dr. Siti dah mohon ke untuk pemilihan vote tu di sistem? Hari tu saya nak mohon tak boleh sebab kena hantar progress report. Okey. Progress report dah hantar. Sekarang ni saya nak mohon tapi nak minta extension juga. Sebab saya punya grant dah nak tamat kan. Okay. Extension berapa lama boleh minta? Extension kalau katakan bulan 9, so doktor boleh mula mohon pada bulan 6 lah nanti. 1 hari bulan 6 tu doktor boleh mohon terus dalam sistem untuk memohon pelanjutan. Okay. Dan untuk sebelum mohon pelanjutan tu doktor boleh mohon pemindahan vote lah. Cuma nanti doktor boleh berbincang dengan Puan Nur Syuhada, ataupun Puan Nur Azlin Subo, Ketua Unit Operasi untuk tanya berkenaan lanjut tentang pemindahan vote ni. Okey, betul, sebelum tarikh tamat grant. Okey, baik, terima kasih. Sama-sama. Dr. Wan Syahriman dia kata jika tidak telah melantik JRA tapi kita tamat kelantikan hanya 12 bulan atas alasan pelajar tidak memuaskan dan pelajar tersebut diteruskan pengajian dan lulus masternya, adakah kita masih boleh claim dalam raya sebagai untuk ikutkan thank you doktor untuk soalan itu. Untuk mengikut pada guideline boleh, sebab syarat ataupun KPI yang telah ditetapkan adalah perlu minimum 12 bulan lantikan serta perlu bergraduat. So bila perlu bergraduat tu maksudnya untuk doktor punya grant tu telah capai lah. Sekejap saya okey, tengah graduan. I hope I dah jawab untuk Dr. Syahriman. Dr. Siti Karya daripada FSG, boleh tak revert sistem pembelian barang kepada cara lama bukan melalui sistem EP? Terima kasih doktor tentang persoalan ini. Untuk makluman itulah ini memang ikut keperluan audit negara dan Jabatan Bendahari lah. Bukan Jabatan Bendahari UiTM saja tetapi kita punya Jabatan Pembendaharaan Negara. Cuma jika anda dapati mungkin sistem EP ni ada sedikit mengganggu kelancaran ataupun mengambil masa yang terlalu lama, saya mohon jasa baik anda untuk menulis sedikit cabaran apa yang anda hadapi secara menggunakan ayat profesional di dalam pelaporan, okay, supaya kita boleh berbincang dengan pihak bendahari dan sebagainya proses apa yang perlu ditambah baik lah untuk sistem EP ni, doktor. Saya harap ini dapat menjawab sedikit sebanyaklah kegusaran hati para penyelidik. Okey. Dr. Fakhrul Zaman dia kata dalam proposal asal vote 11,000 untuk student PhD tapi datang sekarang semuanya nak buat master saja. Macam mana, atau boleh ke nak appeal supaya dibolehkan saya ambil student master saja? Dr. Man, thank you untuk persoalan itu. Seperti saya kata kita perlu capai janji yang kita perlu buat lah. Cuma sebarang deviation daripada proposal asal itu perlu mendapat kelulusan daripada pihak KPT. Oleh itu pihak penyelidik perlu menulis surat kepada RMC pengarah untuk mendapatkan kelulusan, dan kita perlu panjangkan permohonan itu kepada pihak KPT lah untuk kelulusan, bukan pada pihak RMC tapi sebenarnya KPT yang perlu luluskan boleh atau tidak. Dr. Man. Okay, Dr. Dalila kata dari sini berhubung pembelian sistem subscription, memandangkan sistem magang tidak boleh dibuka, saya ada masalah melaksanakan proses pembelian disebabkan perlu mendapatkan kelulusan pertukaran vote dari 24 ke 29 atas nasihat PRMC. Amount 8K. Boleh Dr. advise bagaimana boleh saya tekan ini secepat mungkin menggunakan gerak akan tamat bulan September. Pembelian sistem. Okey, doktor, saya rasa saya tak pasti kenapa pertukaran vote ini perlukan sistem grant. Cuma saya mohon Dr. Dalila kontak balik Puan Nur Azlin, okey, untuk tanya macam mana sistem ni
Sebab saya rasa dalam IRMIS tu boleh mohon pertukaran vote untuk daripada Prof Lee. Berapakah tempoh maksima pelanjutan projek? Dia bergantung pada jenis grant. Untuk grant KPT yang sudah maklum, untuk pelanjutan pertama adalah 6 bulan. Untuk pelanjutan kali kedua adalah 6 bulan. So selalunya pelanjutan itu adalah dalam tempoh 6 bulan sahaja, Prof. Okey, setakat ini itu saja soalan dari di chat box. Ada apa-apa lagi persoalan daripada rakan-rakan penyelidik ataupun pihak pengurusan? Assalamualaikum Doktor. Salam Dr. Nur Hadranti. Terima kasih atas perkongsian. Doktor, saya nak tanya mengenai menghadiri persidangan di dalam negara. Okey. Kalau ikutkan peraturan KPT yang dekat luar negara tu yang dia beritahu maksimum 2 penyelidik. Tapi ke dalam negara ni dia tak beritahu berapa penyelidik yang boleh join. Macam saya sekarang ni, kami dapat orang members termasuk saya. Bajet memang ada di dalam kita punya peruntukan adalah dalam list tu untuk dalam negara. Dan yuran pun mencukupi untuk cover presenter dan juga partisipan. Jadi untuk yang persidangan ni dalam negara ni kita boleh bawa berapa orang penyelidik, kita boleh bawa semua. Itulah macam ni Doktor. Okey, terima kasih Doktor untuk persoalan. Saya rasa first thing first, untuk persidangan tu hanya untuk penyelidik dan ahli sahaja grant itu Doktor. So tu kena maklumlah. Dan lepas tu berapa orang tu saya rasa mungkin nanti Doktor boleh merujuk kepada kita punya EO yang menjaga konferensi, Encik Syafiq, berkenaan dengan tu. Setahu saya selagi tidak melebihi daripada bajet asal, saya rasa mungkin dibenarkanlah, dengan syarat yang pergi itu adalah ketua projek ataupun ahli projek tersebut. Doktor. Okey, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada persoalan-persoalan lain ke? So selepas ini selamat pagi. Sama Doktor. Dr. Syafiq, saya Dr. Iki dari UiTM Pulau Pinang. Okey Doktor. Okay, saya nak tanya berkenaan dengan appointment GRA master student. Actually dalam grant saya janjikan PhD, tapi disebabkan saya tak dapat student PhD, and ada student apply untuk master student. So saya dah appoint dia sebagai GRA, tetapi saya tak dapat approval. Macam Encik Dr. Syafiq kata tadi, kena tulis surat ke KPT. Saya dah tulis surat last year November. And sampai sekarang saya tak dapat apa-apa reply daripada RMI and then also KPT lah. So dalam IRMIS pun saya tak dapat apa-apa feedback actually. Itulah saya nak bagi tahu. Walaupun saya tulis, sebenarnya saya dah follow up dengan RMI and then Puan Wahidah dekat sini UiTM Pulau Pinang juga. Rasanya saya tak dapat apa-apa feedback lah. Even though I already write the letter. Okey. Terima kasih. Doktor, saya nak tanya semasa memohon tu Doktor melalui RMC ke ataupun terus secara direct kepada KPT? Melalui RMC. Melalui RMC ya. Okey. Email dekat RMC. Okey, tak apa, saya suruh saya punya staff take note and cuba tengok balik. Sebabkan mungkin di KPT skop dia terlalu banyak kan, tu yang kelewatan sangatlah tu. Okey Doktor. Thank you Dr. Alright, ada soalan lagi daripada okey. Thank you Puan Shu tolong jawab untuk Dr. Nadarila. Sila mohon vote environment dahulu dalam sistem IRMIS, kemudian email kepada saya salinan proposal. Sekiranya Dr. sempat save bersama quotation invoice sistem subscription tersebut. Okey, Dr. Nurul Ain Muhammad Zaki, orang Kuala Perlis ni kata saya terlewat join tadi sebab ada program yang boleh share recording. Boleh, nanti kami akan share recording. Daripada Dr. Maziana, bolehkah untuk grant FRJS penyelidik mohon pendahuluan untuk bayar kutipan data AI travelling?
Saya rasa wang pendaluan boleh, tapi anda kena buat kelarasan lah. Dan barang-barang item yang untuk dibelanjakan tu perlu ikut proposal asal. Itu je. Okay. And then daripada Dr. Nur Amalina, dia kata saya ingin bertanya apakah syarat-syarat ke persidangan ke luar negara. Saya pernah menghadiri persidangan ke luar negara tetapi tidak dapat claim disebabkan bangsa adalah universiti. Untuk yang conference ni, doktor boleh berhubung terus kepada EO conference lah, Cik Syafiq. Dan di laman web tu pun sebenarnya kita punya carta ahli proses dan juga dokumen yang perlu diisi. So doktor boleh isi. Setahu saya memang walaupun kadang-kadang kan conference tu namanya international, tapi dia kena tengok juga organizer tu adalah local ataupun betul-betul international. Kalau international sepatutnya tak ada masalah, tapi local tu yang sebenarnya tak dibenarkan lah. Dr. Kuzaima, dia kata pelajar saya didaftarkan sebagai JRA telah mendapat beasiswa My Brain. Adakah dibenarkan pelajar ini menamatkan pembiayaan dia atau pelajar ini perlu mendapat kedua-duanya pembiayaan daripada JRA dan My Brain? Dr. Huzaimah, thank you for the question. Sebenarnya tak boleh. Dia perlu memilih lah salah satu, JRA ataupun My Brain. Sebab kita punya KPT guideline memang clear kata JRA di bawah grant FRJ contohnya tidak boleh menerima apa-apa pembiayaan lah daripada dana-dana ataupun sumber-sumber lain. Okay. So katakan dia baru dia daftar sebagai JRA untuk grant FRJ doktor tu baru 6 bulan dan bulan ke-7 dia dapat offer My Brain dan dia kata dia nak ambil My Brain tu, so dia perlu ditamatkanlah status JRA dia tu pada bulan ke-7 dan KPI untuk lantikan JRA tu tidak capai lah sebab 6 bulan kan, so doktor kena cari orang lain lah untuk fulfill that kriteria itu. Okey. Ada apa-apa lagi persoalan lain? Jika tiada, kita boleh tamatkan sesi ini lebih awal. Dan jika, saya seru lagi, jika para penyidik mempunyai persoalan dan sebagainya, saya harap rakan-rakan penyidik boleh menghubungi RMC lah. Okay, jadi saya menyeru rakan-rakan semua rajin-rajin buka laman web RMC tu, tengok dekat staff directory tu dan tengok unit mana yang sebenarnya menjaga ataupun yang berkaitan dengan pertanyaan anda itu kan, sebab itu salah satu ilmu ataupun pengetahuan yang penting lah untuk para penyidik. Sebab takut nanti anda rasa macam alamak saya punya question been redirected to so many person kan, jadinya buka laman web RMC, tengok adakah soalan saya ini berkaitan dengan unit operasi ke, unit pelanggaran ke, ataupun actually is under the scope of unit pemantauan. Okey, boleh saya akan tulis di chat box. Okey, mobile contact 01 086 oh sorry, saya laptop kat sini 5 dengan 6 tak boleh pula. Macam mana 086 5 dengan 6 tak boleh. Boleh. Okey, kejap Fikri tolong saya typekan nombor telefon saya 017 71 52 086. Ha? 086. So dan selain itu saya harap para penyidik bila ada pertanyaan dan sebagainya, ada deviation dan sebagainya, anda kalau boleh discuss dengan RMU dulu, dan kalau perlu membuat permohonan rasmi, anda perlu membuat permohonan rasmi melalui RMU ataupun PTJ masing-masing lah, supaya menjadi satu sumber yang rasmi lah. Okey.
Okay, itu sahaja saya rasa. Kalau tiada pertanyaan, saya mengalukan pertanyaan lain yang akan datang. So nanti kita akan saring lagi dan kita akan mungkin membuat satu sesi yang lebih intimate lah, personal dengan projek-projek yang terpilih agar kita sama-sama lah dapat menjayakan projek yang ada. Okay, sekian, terima kasih. Okay, baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan, saya akan akhiri program taklimat pada hari ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Nur Razak Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Jabatan Pendidikan dan Inovasi, yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azur Ahmad Ghani, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan, yang berusaha Profesor Mak Dr. Syahrul Yani, Timbalan Pengarah Impak dan Pendidikan, yang berusaha Dr. Muhammad Syafiq Azmi, Ketua Unit Pemantauan Pusat Pengurusan Pendidikan, dan yang berusaha Puan Radhi Haji Subuh, Ketua Unit Operasi Pendidikan. Di atas kesudian menyertai taklimat pada sesi kali ini. Diharapkan sesi taklimat ini dapat memberi manfaat dan faedah kepada semua pemegang geran bagi mencapai KPI dan perbelanjaan yang ditetapkan selaras dengan garis panduan geran pendidikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak tuan dan puan yang setia menanti sehingga ke penghujung taklimat hari ini. Pihak tuan dan puan dijemput untuk mendaftar kehadiran melalui imbasan kod QR dan pautan link yang akan dipaparkan sebentar lagi. Akhir kata, kami memohon maaf sekiranya terdapat keterlanjuran kata dan kekurangan sepanjang mengendalikan taklimat dan perbincangan bersama pemegang geran pendidikan bagi tahun 2023 yang masih belum memenuhi indeks prestasi KPI dan perbelanjaan. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.